Dah makan belum? Kau fikir kau siapa? Ui. Gelagat pelawak terkenal, Zizan Razak bersama Ira Kazal telah mencuri perhatian netizen di media sosial. Menerusi satu rakaman siaran langsung yang tular, Zizan dilihat secara santai menyakat Ira dalam suasana yang tenang dan bersahaja. Kehadiran Ira Kazal dalam siaran tersebut juga memperlihatkan beliau tidak kekok berinteraksi dengan Zizan, malah kedua-duanya dilihat selesa berbual dan bergurau. Dalam rakaman sama, Zizan turut mengundang senyuman apabila cuba meniru beberapa gelagat yang dikaitkan dengan pengarah terkenal Syamsul Yusof secara ringan dan tanpa unsur berlebihan. Aksi spontan itu mencetuskan pelbagai reaksi daripada penonton yang mengikuti siaran berkenaan. Rata-rata netizen menyifatkan interaksi mereka sebagai menghiburkan dan tidak keterlaluan. Secara keseluruhan, reaksi positif yang diterima menunjukkan pendekatan santai dan profesional tersebut diterima baik oleh pengguna media sosial. Muka sama dengan Ira je ke? Kau sama ke Ira? Ya. Okey, tengok Kau nak sama lagi? Korang okey tak? Asal gelak lah. Banyak Bang, tak baik lah. Tak adalah nak tengok sama ke tak. Sama ke tak, nak tengok sama ke tak je. Dah makan belum? Kau fikir kau siapa? Ui. Asal gelak lah. Itu je lah untuk hari ni. Tak ada ni. Ketawa pula. Rindu lah tu. Rindu lah tu. Lu rindu gua ke? Kau fikir kau siapa? Alah. Aduh.